Kalau korang nak hasil yang subur dan berbuah lebat macam ni, aku syorkan korang gunakan baja super subur ni. Hari ni aku nak share pengalaman aku gunakan baja super subur ni. Dulu aku stres pokok ni tak berbuah langsung. Dah jaga, dah siram tapi hasilnya tetap tak menjadi. Korang tengoklah sendiri pokok aku ni. Dulu aku fikir tanah ni yang kurang nutrisi. Tapi aku tengok okey je. Tapi lepas aku gunakan baja super subur ni, dalam masa beberapa minggu je pokok terus naik sihat. Sekarang ni pokok aku penuh dengan lada. Setiap ranting ada buah. Daun pun makin hijau. Daun tak kerinting. Tak kena serangga-serangga perosak. Lepas ni tak payah susah-susah dah nak pergi kedai. Tanam sendiri je kat rumah. Memang puas hati. Baja super subur ni lengkap dengan complete growth standard, iaitu ia membekalkan nutrisi yang lengkap kepada tanaman. Sebab itulah pokok aku yang dulu je terbantut, sekarang hasilnya dah lebat macam ni. Cara nak guna pun senang sahaja, hanya goncang-goncang-goncang dan sembuh pada bahagian akar, batang pokok dan juga pada daun pokok ni. Guna sekali seminggu sahaja. Senang kan? Kalau korang nak hasil yang subur dan berbuah lebat macam ni, aku syorkan korang gunakan baja super subur ni. Tak perlu ragu-ragu, tekan link di bawah sekarang sebelum stok habis. Serius, korang takkan menyesal.